Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elis di podcast The Healing Series. Saya di sini bersama Abang Cha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Elis sebagai pengacara dan apa khabar semua? Mudah-mudahan semua sihat. Dan seperti part sebelumnya, saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Abang Cha. Untuk pertanyaan pertama, apa langkah pertama yang harus dilakukan seseorang untuk memaafkan orang yang menyakitinya? Jadi kepada soalan macam mana kita nak maafkan orang? Macam mana kita nak maafkan orang yang telah menyakiti diri kita? Dan apa perlu maafkan orang? Sebenarnya memaafkan orang itu ialah demi untuk diri sendiri, untuk ketenangan diri sendiri. Benda yang paling penting dalam diri seorang hamba Allah Ta'ala ialah untuk mendapatkan ketenangan. Sehingga dalam Quran ada begitu, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka seorang itu akan memperoleh ketenangan. So the focus here ialah macam mana nak dapat ketenangan. Dan memaafkan orang itu mendatangkan ketenangan kepada diri kita. Tapi senang sangat kita nak cakap maafkan orang. Yang rasa tu kita, yang rasa dikhianati tu kita, yang rasa ditikam belakang tu kita, yang rasa orang ambil duit kita, yang rasa orang curi hak kita itu kita. Tetapi apabila benda itu berlaku kepada kita, susah, saya akur susah. Hatta saya sendiri pun sedang belajar lagi macam mana untuk menjadi seorang pemaaf. Dan kepentingan memaafkan orang kembali balik pada kita demi untuk ketenangan diri kita. Jadi 5 langkah yang saya kongsikan hari ini. Yang pertama ialah mengekspresikan perasaan kita. Kalau yang menyakit kita tu fulan bin fulan, fulanah binti fulan, orang yang menyakitkan kita, sebaiknya ialah kita ekspresikan benda ni kepada beliau. Kalau masih ada peluang untuk bertemu dengan dia, kita ekspresikan melalui video. Yang paling baik ialah kita jumpa berdepan, kerana bila kita berjumpa berdepan, kita telah mengecilkan kemungkinan salah ataupun wrong interpretation. Itu pentingnya kita dapat berjumpa secara berdepan. Tetapi ya Allah, sudah 5 tahun berlalu, sudah 5 tahun dah berlalu, sudah kita dah tak berbual, dia arah dia, kita arah kita. Macam mana kita nak buat? Mungkin kita boleh buat video macam saya buat, dengan kita bayangkan, oh aku tengah cakap dengan fulan, dengan sebab fulan itu ialah orang kita sayang. Sebab kenapa dia mampu untuk menyakitkan kita? Sebab kita pernah rapat. Mustahil kita tak rapat dengan orang sakitkan kita. Adalah, tetapi kebarangkalian ni kecil. Jadi kita ekspresikan diri kita. Kalau boleh berbual, berjumpa, bagus. Kalau tak boleh, kita bayangkan, oh ini dia lah, ini orang dia. So kita ekspresikan perasaan kita. Kita bagi tahu, aku gini, aku sebenarnya buat gini sebab ini, aku begini. Fokusnya ialah supaya kita dapat meluahkan semua yang ada di dalam hati perut kita ni, badan kita ni, our entire system ni terasa sakit, kita nak ekspresikan. Kedua, ibu ayah dirahmati Allah, ialah kita boleh melukis perasaan dan pengalaman kita. Let it out. Kita tulis pengalaman kita, kita tulis perasaan kita. Pastikan penulisan kita dan perasaan kita itu tidak mendatangkan masalah bagi kita. Kerana sakit hati ni benda dah lalu. Kita dah lepaskan dia, kita dah lama dah kita berpisah. Tetapi kalau kita tulis lagi akan mendatangkan sakit yang baru, baik jangan. Dan tulis ini tak semestinya bagi orang. Boleh untuk diri kita sendiri. Just express your words. And then you can burn it, you boleh bakar ke, you boleh buang ke, tapi expresskan in the form of writing. The third one ialah kita kena faham juga sudut pandangan orang. Kita bukan selalu betul. Ada kalanya kita juga salah. Kita kena menerima, oh aku pun ada salah juga.
kan? Ya, dia ada salah, kita pun ada salah juga. So the third one ialah kita memahami sudut pandangan orang. Kenapa orang buat tu kat kita, kan? Kenapa orang buat begitu kat kita? Mesti ada sebabnya, kan? So we have to understand on their persepsi dia tentang kita. Kenapa dia buat begitu? Mungkin dia terdesak, kan? Mungkin dia ada masalah. Dengar juga, cuba faham. Ialah yang keempat ialah kita boleh lindungi diri kita sendiri. Yang paling penting sekarang ialah diri anda sendiri. Lindungi diri anda sendiri daripada kekecaman, daripada salah faham orang, daripada anda menyakiti diri anda sendiri. So that's the fourth one, melindungi diri anda sendiri. And the fifth one ialah kita mencari dukungan yang lain. Cari dukungan yang lain yang boleh, kan? Another support system, another friend, kan? Benda yang boleh tidak menyakitkan kita lagi. Jadi itu 5 perkara, Ibu Alice, teman-teman, macam mana kita nak memaafkan orang yang sebenarnya seperti saya kata, kita memaafkan diri kita sendiri. Baik, terima kasih.